Orang semaya jemaah ni Nabi kata Tuhan ukar hidup dia, rezeki murah. Buat hak Nabi banyak cara rezeki murah. Lazim semaya jemaah, rezeki murah. Lazim semaya sunat Tuhan, rezeki murah. Lazim baca salawat, rezeki murah. Rajin sedekah, rezeki murah. Banyak amalan dapat rezeki murah. Tapi kena mengaji ikhlas. Yang kedua, karamat semaya jemaah ni wasani yurfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Keramat yang kedua, orang lazim semaya jemaah, Tuhan akid seksa kubur. Jadi seksa kubur ni kalau orang tak boleh jawab ni, kubur hipik. Nabi buat isyarat sahabat, tulis rusuk ni, lisih ni. Kalau orang boleh jawab soal muka ni, maka orang tu berjaya. Kalau itu orang semaya jemaah ni, malaikat tanya mudah-mudah.